Customer tak ada lesen tapi nak beli kereta, nak guna package bayaran bulanan. Boleh ke? Tak boleh. Jawapannya boleh. Ada dua option yang anda boleh gunakan. Option yang pertama, anda perlu ada gaji basic RM2,000 paling minimum dan ke atas. Gaji basic ya, yang gaji tidak termasuk OT dan commission. Kalau gaji basic RM1,700 termasuk OT RM2,000 tak boleh. Gaji basic mesti RM2,000. Dan seterusnya anda perlu bayar 10% down payment mengikut harga kereta lah. Kalau tak ada 10% down payment, tidak boleh. Itu untuk option yang pertama. Kalau anda tak boleh untuk option yang pertama, tak mampu untuk bayar down payment 10%, boleh guna option yang kedua. Boleh package zero deposit, zero bayaran muka. Option yang kedua, anda perlu mempunyai guarantor lesen. Guarantor lesen ni dia bukan guarantor gaji. Guarantor lesen ni dia hanya perlu provide IC dan lesen saja sebagai guarantor lesen, bukan guarantor gaji. Untuk guarantor lesen ni ahli keluarga kandung sahaja boleh. Contoh mak atau ayah, adik-beradik kandung, pasangan suami atau isteri. Pasangan kekasih atau tunang tak boleh. Dan seterusnya, gaji basic mesti minimum RM2,000. Itu adalah option yang kedua. Kalau kedua-dua option ni tak boleh, solutionnya ialah anda pergilah ke mana-mana kelas memandu, pergilah ambil lesen kereta. Itu je cara yang terbaik lah. Berminat untuk membeli kereta Proton, boleh. Ini business card saya, boleh contact saya segera. InsyaAllah saya cuba bantu A to Z untuk pastikan anda berjaya memiliki kereta Proton idaman. Assalamualaikum. Saga MC Tricks, secuti vera eksklusif. Harga masih cun tapi features macam expensive. Daily